Okey guys, hari ketiga MBS masih lagi meriah, masih lagi ramai orang, masih lagi rancak. Okay, so mai. Hari ni ada, esok ada lagi. Esok last. Abang ramai lagi abang. Okay. Apa ni? Media pun ada sini. Ada media terhebat kat sini, 2 orang kat sini. Yang ni tak tahu siapa. Wajah. Dekat Facebook aja. Facebook lah. Okey. Sudah settle dah. Settle dah. Right. Okey, jom. Kita pusing tengok satu round lagi bagi ramai-ramai. Meriah ni mak. Ramai orang. Ramai. Alright, ini hall A1. Nanti kita pergi tengok hall A. Ini pun artis juga ni, artis. Artis ni dia menang motor bang. Dia menang motor. Tengah live. Tengah live bagus ya. Tengah live bagus ya. Kantor lagi menang motor. Menang motor. Ini abang dikit Jauh main jauh. Main jauh. Jauh. Weh, main jauh tak dapat motor, dia dapat motor. Haram je. Jauh Okey. Jom, jalan. Orang jauh. Alright, kita keluar daripada hall A1 tu. Kita keluar dari sini dan kita akan nampak sebelah sini semua adalah test ride lah. Test ride. Sini semua adalah test ride. Jadi sebelah sini Honda, sebelah sini straight memanjang adalah Enforce Bike Holdings punya motor semua. Dan sebelah kiri ni Kawasaki, Royal Enfield. Alright. So semua ni tengah menanti peluang untuk memandu uji. Alright. Ini Abang Along kita. Abang Along berapa peluh? Lepas ni dia diet kurang berat kot. Oh, bawa durian. Hui. Hai ya. Aku mari masa yang betul yo. Hayo. Siapa belanja? Baiklah. Alamak jatuh pula. Aduh. Jatuh lah pula kan. Versus 650 telah tergolek dah. Tak apa. Tak apa. Dia ramai sangat orang jadi macam ni lah. Okey, alright. Cun. Alright, okey. So ni semua test bike. So harap-harap semua hati-hati. Hati-hati. Okey. Ini Peugeot. Itu Kawasaki. Dan yang hujung sana JGR motor. E-bike. Ini abang orang kita. Okey lah. Right lah. Okey. Terbaik. Right. PSA ini semua. Okay. Right. Semua motor-motor ni motor test ride. Yang ni sorry. Ini GGR. Yang ni yang standard. Ni boleh tak mopi ya. Kalau dia buat modified ya, boleh test. Alright. Dan sebelah sini memanjang semua adalah under Enforce Holdings. Right, ni motor-motor semua lah. Apa boleh main dan tengok dan test ride. Dan apa boleh rasa semua. Boleh rasa. Semua dah ready dah nampak. Pilihlah motor yang sesuai untuk hampa nak test. Macam-macam ada. Alright. Terbaik. Okey, jom kita masuk alam balik. Awak semua dah main dah. Awak semua masuk dah. Semua milih dah. Semua milih mana motor aku ni. Okey. So, pilihan yang tepat adalah di tangan anda. Okay guys, even di hall A pun makin ramai orang. Hampa tengok, ni JK bagi tinggi ni. Apa pun nampak semua kepala ya. Ini ada permainan, main tembak-tembak. Alright. So makin hari makin ramai lagi orang. Makin rancak lagi. Ramai. Apa boleh mai? Ada lagi masa untuk mai, boleh mai lagi.
Hari ni pun sampai pukul 10. So mai lah. Mai tengok motor-motor masa depan yang akan launching, motor-motor yang dah launching. Mai jangan tak mai lah. So siapa yang berminat dengan Watch Racing Team, lagi pukul 3 ke pukul 4 lah akan ada Watch Racing Team punya ni, Watch Racing Team punya apa ni, apa ni, meet up ke apa nak kata tu. Depan kat depan stage lah. So apa boleh mai. Okay, alright. So inilah dia. Ramai tak ramai, apa kira lah sendiri. Tu dia. Alright guys, DK sekarang berada di MBS dengan Mira. Hai. Dan Mira ni apa selalu tengok lah kat TikTok Enforce. Dia memang akan ada partner dia seorang lagi. Tapi hari ni kita kidnap dia Sat. Kita nak tanya dia pasal hari ni punya watch apa ni, meet and greet. Mungkin boleh cerita sikit? Oh, okey. Untuk sesiapa yang datang meet and greet pada pukul 4 petang ni dekat Hall A Maib Serdang tau. Hanya di booth Vosh Malaysia. Yang siapa 100 terawal akan dapat t-shirt ni. T-shirt eksklusif daripada tim kita. So siapa-siapa nak dapatkan t-shirt ni boleh datang, tapi kena jadi 100 terawal lah. Tapi kalau lebih 100 terawal macam mana DK? Macam mana? Jangan risau, kita ada macam-macam merchandise. Arm sleeve ada, cap pun ada. Okay, Cun. So okay, mai jangan tak mai no. Cantik.